Adapun parti-parti yang bertanding ni semua ni, semuanya dengan izin pemerintah. Parti walaupun dia UMNO ke, dia PAS ke, semua wujud dengan izin pemerintah. Dia bergerak atas landasan undang-undang. Bukan orang yang sokong UMNO menjadi sunnah, orang yang sokong parti lain menjadi khawarij. Tak. Bukan macam tu. Kalau begitu pemahaman kita dangkal. Saya bukan nak suruh sokong parti mana-mana. Sebab ada parti yang kadang guna label Islam pun saya pun tak apa setuju dengan tindakan dia. Banyak benda pun saya tak setuju. Tapi saya nak kata, jangan cepat-cepat sangat guna perkataan khawarij pada orang. Dia kata siapa yang bukan sokong parti ni, maka jadi khawarij. Saya kata, tak boleh macam tu. Sebab masa pilihan raya tak ada pemerintah. Kalau kita anggap Perdana Menteri itu pemerintah, maka bila pilihan raya, Perdana Menteri yang membubarkan parlimen, menggugurkan jawatan-jawatan menteri yang ada kerajaan sementara. Kalau kita kata khawarij itu ialah orang yang melucutkan semua jawatan, meruntuhkan, maka orang yang membubarkan parlimen tu yang yang bermasalah. Belum tak ada sikit pasal Muzakir. Nanti kita orang. Saya nak cerita sikit bab politik ni. Negara kita dia ada 3 badan utama yang dipayungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita ada badan kehakiman, kita ada badan perundangan, kita ada badan eksekutif. Yang mana ketiga-tiga ini dipayung oleh Yang di-Pertuan Agong. Bila pilihan raya, yang jatuh, yang digugurkan, yang perlu diganti semula adalah eksekutif dan perundangan. Yang di-Pertuan Agong masih ada. Sistem negara masih ada. So, kok mana mari khawarij ni? Kita tak nafi demokrasi memang bukan daripada Islam. Tapi itulah terbaik yang ada. Kita nak buat macam mana? Kita nak ubah sistem. Nak duduk dalam gua, tak mau mengundi. Orang kafir tetap pergi mengundi. Sebab macam Ustaz tak dia. Bahaya dia ni. Tanya Hizbut Tahrir pergi mengundi tak? Kita kena hidup dalam realiti. Semua orang bukan Islam dia pergi mengundi. Kita nak duduk dalam gua tak nak pergi mengundi. Ini Yahudi punya. Ini sistem teruk. Lama-lama kita tak pergi undi, orang kafir dapat kuasa, orang kafir merintah kita. Di mana khilafah yang kita nak?